Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Safiah Ridwan bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN edisi 24 November 2025. Kami buka tirai buletin dengan rangkuman berita sukan sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Pemanah negara Juaidi Mazuki menghadirkan satu lagi pencapaian membanggakan pada kejuaraan memanah Asia ke-24 di Dhaka, Bangladesh yang berlangsung dari 7 hingga 14 November. Dalam aksi kompaun individu lelaki, Juaidi yang berada pada ranking ke-15 turun beraksi dalam pusingan penyingkiran menentang pemanah Korea Selatan Choi Yong-hee yang menduduki ranking ketiga dunia. Juaidi tewas tipis 144 berbalas 146 pada pertarungan sengit di peringkat separuh akhir. Namun pada perlawanan penentuan pingat gangsa, Juaidi bangkit menewaskan satu lagi wakil Korea Selatan, Kim Jong-ho yang juga merupakan pemanah ranking pertama dunia dengan keputusan 148 berbalas 147. Karnival Kebangsaan NFDP 2025 telah berlangsung di Akademi Bola Sepak Negara Mokhtar Dahari dari 14 hingga 16 November. Edisi tahun ini berjaya menghimpunkan 560 pelatih lelaki dan wanita, 110 jurulatih serta 40 pegawai pengelola. Karnival ini menjadi platform yang penting untuk unit teknikal NFDP dan FAM menilai serta mengenal pasti bakat terbaik bagi kemasukan ke AMD. Edisi 2025 melibatkan dua kategori dipertandingkan iaitu bawah 12 tahun lelaki dan wanita, terdiri daripada pelatih terbaik daripada Akademi Tunas dan Akademi Tunas Wanita seluruh negara. Kesemua pemain dipilih melalui Liga Akademi Tunas yang berlangsung dari April hingga Ogos lalu. Terengganu muncul juara kategori bawah 12 tahun lelaki diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Kedah di tempat ketiga. Sementara bagi kategori bawah 12 tahun wanita, menyaksikan Selangor meraih tempat pertama, Sabah di tangga kedua dan ATW Sime Darby di tempat ketiga. Kejohanan memanah bakat Olimpik Kebangsaan Siri 2 2025 yang berlangsung di Kompleks Sukan Rakan Muda Kampar Perak dari 13 hingga 16 November berjaya menghimpunkan 162 atlet dari seluruh negara. Kejohanan kali ini mempertandingkan tiga acara utama iaitu individu lelaki dan wanita bawah 17 tahun, berpasukan lelaki dan wanita bawah 17 tahun serta berpasukan campuran bawah 17 tahun. Kejohanan ini juga dijadikan platform penilaian prestasi atlet di bawah program bakat Olimpik selain mengenal pasti atlet baharu yang berpotensi untuk menyertai kem bakat yang bakal diadakan pada Disember. Selain menyasarkan penyertaan melebihi 160 atlet, pihak urusetia juga perlu mengenal pasti 30 atlet yang berpotensi untuk dilatih di bawah program Youth Olympic Games 2026 serta meningkatkan penyertaan kategori kadet bawah 17 tahun untuk kejohanan peringkat remaja di rantau Asia dan dunia. Malaysia menampilkan persembahan membanggakan dalam acara Muay Thai di Tamasya Sukan Perpaduan Islam 2025 apabila kontingen negara berjaya membawa pulang 3 pingat gangsa melalui 3 atlet muda negara. Dalam acara 45 hingga 50 kg wanita, Damia Husna memastikan Malaysia berada di podium selepas menamatkan saingan di tempat ketiga. Prestasi konsisten atlet negara diteruskan melalui Nur Amisha yang turut meraih pingat gangsa dalam kategori 50 hingga 55 kg wanita dan Wasof Rumijam menamatkan aksi 55 hingga 60 kg lelaki dengan pingat gangsa ketiga sekaligus menutup saingan di Sport Boulevard Promenade. Untuk edisi kali ini, acara pencak silat telah dipertandingkan sebagai sukan demonstrasi dan Malaysia tetap menunjukkan keupayaan kompetitif apabila meraih pingat emas menerusi Muhammad Khairi Adib Azhar dalam kategori senior C lelaki dan satu pingat perak dalam kategori senior D wanita menerusi Nur Ainun Mokhtar. Kejohanan Angkat Berat Kebangsaan Circuit 2 2025 telah berlangsung di Berjaya Mega Mall Kuantan dari 14 hingga 16 November menampilkan penyertaan atlet junior dan senior dari seluruh negara. Seramai 82 atlet mengambil bahagian melibatkan penyertaan negeri-negeri dan pasukan beruniform dari seluruh negara termasuk ATM dan PDRM. Pertandingan meliputi 8 kategori lelaki bermula kategori 60 kg hingga 110 kg ke atas dan 8 kategori wanita bermula 48 hingga 86 kg ke atas.
Daripada jumlah keseluruhan, seramai 45 atlet merupakan peserta di bawah program bakat merangkumi penyertaan dari negeri Pahang, Terengganu, Kedah dan Johor yang hadir bagi menilai tahap kemajuan masing-masing melalui pertandingan sebenar yang lebih kompetitif di peringkat kebangsaan. Jenama Tim Mas terus diperkukuh apabila Majlis Sukan Negara menerima tajaan 1,000 set pakaian latihan setiap tahun daripada syarikat barangan sukan Corporate Hero Century Sendirian Berhad, PACE, dalam usaha menyelaraskan identiti atlet negara di pentas antarabangsa. Kerjasama penajaan PACE melalui inisiatif PACE X Sponsorship for MSN National Athletes ini mencerminkan keyakinan sektor korporat terhadap hala tuju pembangunan sukan negara. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hannah Yeoh berkata, kerjasama selama 2 tahun itu bukan sahaja menyokong atlet berprestasi tinggi, malah memperluas penggunaan jersey rasmi negara dalam kejohanan-kejohanan antarabangsa. Jelas beliau, kerjasama itu bukan sahaja membekalkan pakaian latihan, malah menjadi sebahagian daripada penjenamaan rasmi Tim Mas di bawah KBS. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak PACE atas kerjasama sponsorship bersama Majlis Sukan Negara dalam penyediaan 1,000 set baju latihan untuk atlet-atlet prestasi tinggi negara, dan baju ini dan kerjasama ini akan berlanjutan untuk 2 tahun, dan ini adalah branding Tim Mas, Kementerian Belia dan Sukan, dan kami berharap versi ini juga akan kita gunakan untuk merchandise Tim Mas dalam masa yang akan datang lah, kita akan lancarkan. Tambah beliau, pakaian tersebut dipakai atlet untuk sesi latihan dan kejohanan kecuali tamasya sukan besar seperti Sukan C, Sukan Asia, Sukan Commonwealth dan Sukan Olimpik yang berada di bawah kawal selia Majlis Olimpik Malaysia. Kita ada program podium dan kejohanan-kejohanan yang bukan sukan tamasya. Mereka pakai ini. Kita juga terima banyak permohonan daripada atlet-atlet yang mewakili Malaysia dalam kejohanan. Ada banyaklah World Championship semua dan mereka nak pakai jersey yang mewakili Malaysia. Jadi mereka akan hubungi Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Sukan Negara. Apabila kita filter dan kita rasa sesuai, baru kita akan berikan satu set jersey kepada mereka kerana mereka mewakili Malaysia lah. Dan anda semua tahu kita ada 103 jenis sukan. Jadi bukan semua sukan di bawah penajaan Majlis Sukan Negara, tetapi bila mereka didaftarkan dan kita ada list di mana mereka dapatkan bantuan kawasan, grant daripada Kementerian Belia dan Sukan, kita akan beri mereka baju ini. MSN memeterai perjanjian penajaan bersama syarikat barangan sukan Corporate Hero Century Sendirian Berhad, PACE, yang menyediakan pakaian rasmi Tim Mas kepada atlet di bawah program MSN. Pada majlis tersebut, MSN diwakili Ketua Pengarah yang berusaha Encik Jeffrey Ngadirin, manakala PACE diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Teo Chia Chun dan disaksikan oleh Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hannah Yeoh serta Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan yang berbahagia Datuk TS Dr. Nagulendran Kanggayat Karatsu. Jawatankuasa Road to Goal akan memperkenalkan sesi latihan bersama melibatkan pemain profesional dan atlet di bawah Persatuan Badminton Malaysia. Langkah baharu itu dirangka untuk memperkasa persiapan skuad negara dalam misi memburu pingat emas pertama Malaysia di Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Yang Berhormat Hannah Yeoh menjelaskan, inisiatif berkenaan bertujuan mewujudkan suasana latihan lebih kompetitif antara atlet BAM dan pemain profesional yang berada dalam program RTG. Beliau berkata, perbincangan awal antara Sekretariat RTG dan BAM sudah dimulakan bagi menyediakan struktur latihan yang tersusun termasuk penetapan jadual sparring berkala. Kalau mereka tak spar bersama, saya rasa competitiveness mereka akan kurang. Jadi kita telah minta supaya wujudkan training session bersama pro dan atlet BM. Hasrat saya, seperti anda tahu, sebelum Paris, kita luluskan sparring partner untuk atlet-atlet RTG. Tetapi sebenarnya sparring partner itu wujud dalam negara kalau pro dengan atlet BM bekerjasama.
Hana menegaskan sesi latihan bersama itu hanya akan membabitkan atlet yang disenaraikan dalam RTG bagi memastikan kualiti latihan setara dengan standard dunia. Program baharu ini dijangka bermula seawal tahun hadapan, tertakluk kepada keserasian jadual atlet yang ketika ini turut terlibat dalam siri kejohanan antarabangsa. Kalau tidak, sparring mereka dibazirkan. Their ranking is almost similar kan. Kalau mereka tak gunakan peluang ini, bazir peluang. Sebagai rekod, atlet BM yang berada dalam RTG ketika ini termasuk beregu lelaki nombor 2 dunia, Aaron Chia Sohoyi, Man Wei Chong, T Kai Woon, beregu wanita nombor 2 dunia, Perli Tan M Tinah serta beregu campuran keempat dunia, Chen Tan Ji, Toh Yi Wei. Manakala atlet profesional pula termasuk beregu lelaki keempat dunia, Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani serta beregu campuran suami isteri, Goh Sun Huat She Won Lai yang kini berada di ranking ke-9 dunia. Buletin MSN berehat seketika dan kembali untuk paparan sukan lebih menarik selepas ini. Jangan ke mana-mana. So jumping ni, masa dia jumping ni, adakah kuda tu dah tak tahu nampak halangan dia lompat ataupun kita yang duduk di atas? The horse knows that it has to jump, but sometimes if the distance nak sampai if you have to adjust the distance for the horse, you have to fix the horse. Like I think one day in the AYG, my horse had no energy. I really had to use my leg like go because there's this thing combination is 2 jumps like this and you have to go to the next jump. If you like wrong step to the first jump, then the second jump also like done. So you have to fix the horse. Yeah, but the horse was also very good. It was also helping me a lot. Hai, saya Ariel, atlet equestrian negara. Jangan lupa saksikan saya dalam Sembang Sukan hanya di saluran YouTube MSN dan Sukan TV RTM. Lima Aziz Kota minggu ini bersama saya Khairul Syadat, atlet silat negara. Saksikan. Kalau saya tak kisahlah silat ke suka combat kan. Kita kena ada respect lah. Kita ada respect dan kita tahu peraturan sukan kita. Iyalah. So benda tu dia takkan langgar daripada peraturan apa yang ditetapkan lah. Ini orang pandang sikit tak boleh. Apa pandang-pandang? Macam terror sangat kan. Bertemu kembali, kita beralih ke persiapan kontingen negara menjelang Sukan SEA 2025 Thailand. Jago karate negara, Prem Kumar Selvam, meletakkan sasaran tinggi untuk membawa pulang 2 pingat emas pada edisi kali ini. Beliau tekad mempertahankan pingat emas individu yang dimenanginya 2 tahun lalu selain membantu skuad negara merampas kembali emas dalam acara berpasukan. Tahun ini, misi atlet karate senior negara itu jelas, mahu mempertahankan kejuaraan sambil membawa cabaran lebih besar untuk mengembalikan kegemilangan skuad negara dalam acara berpasukan. Mengakui saingan kali ini bakal lebih mencabar terutama dengan kehadiran beberapa muka baru dari negara serantau. Prem tetap optimis dengan fokus utama untuk mempamer prestasi terbaik bagi memastikan emas individu kekal menjadi miliknya
selain memastikan pasukan negara mempunyai peluang sebenar untuk merampas semula emas berpasukan yang terlepas pada edisi lalu. Of course saya nak menang. Of course. Tapi tahun ni kalau dapat individual dengan team, saya mau ambil dua-dua. Untuk as a team senior, kalau semua kategori, kalau boleh. Kalau as a team kita orang, as a saya, for personal opinion, team nak perform well. So the result will follow our performance. Pemegang 2 pingat emas Sukan C masing-masing di Filipina 2019 dan Kemboja 2023 itu turut menyifatkan pasukan negara kini berada pada prestasi optimum dan cukup bersedia untuk memberikan saingan sengit di pentas dwi tahunan tersebut. Sementara itu, Ketua Jurulatih R. Shamendran berkata, sandaran kali ini tidak tertumpu hanya kepada atlet senior, sebaliknya atlet muda juga turut diletakkan harapan dan beliau yakin dengan kemampuan mereka untuk mencipta kejutan meraih pingat buat negara. Kita tak nak just depends on satu atlet sebab kita pernah tengok sebelum-sebelum lagi yang kita tersandar dengan satu atlet, kalau dia orang kalah kita ada high pressure. Saya rasa barisan muda pun dia orang akan surprise. I won't be surprised if pelapis menang. Terdahulu, Persekutuan Karate Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 3 pingat emas dibawa pulang oleh atlet karate negara di Tamasya dwi tahunan itu. Sukan tekbol yang semakin mendapat perhatian di peringkat antarabangsa kini bersedia mencipta sejarah apabila dipertandingkan secara rasmi di Sukan C Thailand bulan hadapan. Dengan persiapan memasuki fasa akhir, skuad negara memberi penekanan kepada aspek taktikal dan analisis lawan, satu langkah penting kerana cabaran utama yang perlu diatasi adalah tekanan menghadapi pasukan ranking pertama dunia, Thailand. Selepas beberapa bulan menjalani latihan intensif, skuad tekbol negara kini memasuki fasa terakhir persiapan. Dengan struktur latihan yang lebih sistematik, pasukan negara fokus memastikan setiap pemain berada dalam kondisi fizikal dan mental yang optimum sebelum turun beraksi. Persediaan kali ini bukan sekadar rutin latihan biasa. Jurulatih kebangsaan Hasno Ibrahim memberi penekanan besar kepada analisis video, meneliti corak permainan, pola pergerakan dan aspek teknikal setiap pemain. Pendekatan ini dilihat sebagai faktor penentu untuk mencuri kelebihan taktikal. Untuk tekbol ni lah, kita memang expect serangan dan pertahanan. Penting, dua perkara ni memang sangat penting dalam tekbol. Kalau kita menyerang dengan bagus tapi kita tak ada pertahanan yang bagus, kita tak boleh nak buat sesuatu tu untuk dapat result yang baik lah. Maksud dia kita memang kena ada, saya kena tekankan serangan dan bertahan. Kalau pressure memang mana-mana sukan pun memang kita akan pressure. Tapi untuk official medal kita kali ni kami akan buat selebih baik lah. Kami akan cuba buat yang terbaik untuk menaikkan kami punya nama Tekbol, Malaysian Tekbol Association dan Malaysia. Kita cuba akan buat yang terbaik insyaAllah. Lawatan Chef Division Kontinjen Nurul Huda Abdullah turut memberi suntikan motivasi tambahan kepada pasukan. Menurut Hasno, pemain kini berada dalam momentum positif hasil sesi latihan yang berjalan secara konsisten sejak awal tahun. Bagi pemain negara, fokus utama ketika ini adalah memperkemas teknik permainan. Walaupun tekbol baru pertama kali dipertandingkan secara rasmi di Sukan C, Malaysia berhasrat memanfaatkan kelebihan persiapan awal sebagai batu loncatan. Untuk sasaran untuk kita punya single, kita insyaAllah kita akan cuba dapatkan bronze gangster. Untuk double kita cuba dapatkan silver, dan untuk double perempuan dan single perempuan kita cuba dapatkan bronze. Baik, kita tengok sekarang ni pun sudah pasti Thailand sebagai pecabar utama kita. Kita tengok dia punya cara bermain, cara dia adapt dengan situation dan cara dia control game. So daripada situ kita cuba ambil sedikit daripada dia orang punya training, dia punya tips, dan kita terapkan dengan dalam tim. Semangat skuad tekbol negara turut diperkukuh dengan kejayaan meraih 2 pingat gangsa di Sukan Remaja Asia 2025 di Bahrain baru-baru ini.
Pencapaian itu memberi keyakinan bahawa Malaysia mempunyai potensi besar untuk mencipta impak dalam arena tekbol rantau Asia Tenggara. Sasaran pingat emas di setiap tamasya sering menjadi kayu ukur kejayaan kontingen negara. Namun, dengan peralihan kepada pendekatan jumlah pingat keseluruhan, fokus Malaysia kini tidak lagi bergantung kepada bilangan emas semata-mata, sebaliknya kepada pencapaian menyeluruh setiap sukan dari satu edisi ke edisi seterusnya. Ketua Kontingen Negara, Nurul Huda Abdullah menjelaskan perspektif beliau mengapa pendekatan ini dianggap lebih rasional untuk masa depan sukan negara. Dalam tempoh beberapa dekad, pencapaian di Sukan C sering diukur melalui jumlah pingat emas. Namun, menurut Chef Dimission, penilaian berbentuk angka semata-mata tidak lagi menggambarkan kemajuan sebenar sukan negara. Beliau menegaskan bahawa kejayaan bukan hanya ditentukan oleh warna pingat, tetapi proses peningkatan pembangunan atlet dan kekuatan sistem sokongan yang berterusan. Melalui perbincangan bersama Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara, Malaysia kini melihat kepentingan menilai prestasi secara menyeluruh. Langkah ini turut diperkukuh melalui kerjasama dengan Nippon Sports Science University yang menekankan bahawa tekanan sasaran pingat boleh menjejaskan prestasi atlet serta perkembangan sukan dalam jangka masa panjang. How this approach actually came about was because as you know, KBS and MSN signed a MOU with Nippon Sports University. And from their research and their experience with dealing with Olympics, with the athletes and everything, was that setting specific targets can be limiting. In the way that, one, it gives a lot of pressure on the athletes and also on the sport. From my former experience as an athlete, I did have medal targets to achieve. It is quite stressful because if you can imagine in swimming, right, the sport that I was in, the difference between first, second, third can be 0.01 of a second. So does that mean that athlete then, you don't give support to that athlete just because they didn't win a gold medal and just because they came third by 0.01? No. Menurut beliau, fokus utama kini adalah memastikan setiap sukan menunjukkan peningkatan progresif. Ini merangkumi pembangunan akar umbi dan program latihan yang konsisten. Pihak kerajaan akan melihat gambaran besar dan bukan menilai sukan berdasarkan satu keputusan di satu-satu tamasya semata-mata. Laporan tadi mengakhiri buletin kali ini. Sebelum berpisah, mari kita saksikan aktiviti MSN sepanjang minggu ini. Sekian, sehingga kita bertemu lagi di edisi akan datang. Kursus pendidikan jurulatih berterusan Basic Life Support Zone Borneo telah berlangsung pada 13 November bertempat di Hotel Raya Kota Kinabalu, Sabah. Seramai 29 jurulatih wanita dari Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan telah menyertai kursus ini yang dikendalikan oleh Puan Ainon Babok, American Heart Association Life Support Instructor bersama pembantu tenaga pengajar Puan Siti Khadijah Sulaiman. Kursus ini memberi penekanan terhadap tindakan awal kecemasan termasuk CPR, penggunaan AED, bantuan pernafasan serta kaedah mengenal pasti tanda-tanda henti jantung. Latihan praktikal turut dijalankan bagi memastikan peserta menguasai kemahiran asas menyelamatkan nyawa sebelum bantuan perubatan tiba. Penganjuran kali ke-5 tahun ini merupakan zon terakhir yang dianjurkan oleh Sekretariat Wanita dalam Sukan MSN dengan kerjasama AKK dan ISN. Unit Integriti MSN dengan kerjasama bahagian khidmat pengurusan telah menganjurkan program Bicara Integriti bersempena Bulan Integriti Nasional 2025 peringkat MSN dengan tema Integriti Teras Kesejahteraan Negara. Program ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai isu-isu integriti, amalan tata kelola yang baik, kesalahan tata tertib serta pembudayaan norma kelakuan yang profesional dalam sesebuah organisasi.
Sesi ini telah disampaikan oleh Tuan Kamal Afandi Hashim, aktivis sosial dan penganalisis jenayah terkemuka negara. Seramai 100 orang peserta terdiri daripada warga Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, Pejabat Pesuruhjaya Sukan, Perbadanan Stadium Malaysia dan Sekretariat Sukan SEA 2027 telah hadir pada program tersebut. Program Sports Icon Tour telah diadakan pada 14 November bertempat di Gelanggang Serbaguna, Sekolah Kebangsaan Perempuan Methodist Georgetown, Pulau Pinang. Jelajah kali ke-7 ini melibatkan penyertaan 600 orang pelajar perempuan tahun 1 hingga 6 dan menjadikannya penyertaan tertinggi sepanjang pelaksanaan program ini. Bekas atlet karate negara yang pernah mewakili Malaysia di Sukan SEA 1999, Nicole Lee merupakan tetamu jemputan bagi siri Sports Icon kali ini. Sepanjang sesi berlangsung, Nicole turut mengadakan demonstrasi sukan karate bertujuan memberi pendedahan awal kepada para pelajar mengenai teknik, disiplin dan semangat dalam sukan tersebut. Bengkel Pemerkasaan Sukan Para dan Para Sukma telah berlangsung dari 16 hingga 20 November di Hotel Renai Kota Baru, Kelantan. Program yang menghimpunkan wakil Majlis Sukan Negeri dari seluruh negara diadakan dalam usaha memperkukuh ekosistem pembangunan sukan para. Dalam sesi perbincangan yang dipengerusikan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, perbincangan memberi fokus kepada hala tuju latihan, struktur pembangunan atlet serta kesiapsiagaan kontingen menuju Para Sukma 2026. Bengkel berkenaan turut menjadi medan penting bagi penyelarasan program, perkongsian kepakaran serta pengukuhan kerjasama strategik antara agensi sukan. Usaha bersepadu ini dijangka mempercepat pertumbuhan sukan para dan memastikan potensi atlet para negara terus dipertingkat secara menyeluruh.